Agak-agak lah Poteh. Takkan suruh menteri pula dah yang bercucuk tanam. Mohon sekarang ni dia buat dulu, Poteh nak tengok. Suruh dia buat dulu. Suruh Mak Sabu buat dulu. Menteri tu memang tugas dia kena seru rakyat. Tapi mungkinlah Poteh akan menang. Kalau Poteh buat benda ni dekat menteri-menteri pertanian sebelum ini. Tapi tidak pada Bang Mat Poteh. Sebab Datuk Seri Mohamed bin Sabu ni memang dah lama dah tanam sayur-sayuran dekat halaman rumah dia. Antara tanaman Bang Mat dekat rumah dia tu termasuklah bawang ros merah, limau, nenas dan banyak lagi tanaman-tanaman lain. Dan bukan saja Bang Mat ni dia tanam pokok. Beliau juga ada bela ikan talapia. Dan tujuan Bang Mat buat benda ni hanyalah untuk nak tunjuk dekat rakyat semua. Segala penanaman ini tak perlulah buat sampai berskala besar. Buat kecil-kecil belakang rumah ada tanah kosong pun dah cukup. Sekadar untuk penggunaan kita sendiri sahaja. Poteh pun semua benda nak kecam, semua benda nak tunggang. Agak-agak lah Poteh kan. Tidaknya tengoklah dulu, pergi cek Facebook Bang Mat ke TikTok dia ke yang dia ada share apa yang beliau buat tu. Tengok dulu betul ke Menteri Pertanian yang kita ada pada hari ini yang mana tak buat pun apa yang disebut. Barulah buat live Poteh. Ni tidak. Hentam kromo tanpa ada bukti. Dan tujuan Datuk Seri Mohamed bin Sabu buat benda ni tak lain tak bukan nak ajak rakyat. Selain daripada itu nak memperkenalkan teknologi-teknologi baru yang boleh digunakan untuk pastikan kalau tanaman itu lebih subur, cepat tumbuh. Kalau untuk ikan tu penjagaannya taklah rumit sangat. Bang Mat dah tunjuk contoh dah. Contohlah untuk ikan talapia tu kan. Bang Mat dah tuai hasil dia tu sebanyak 4 kali dah. Yang ke depan nanti tuaian yang kelima dah. Itu bukti Bang Mat buat apa yang disebut. Dan Bang Mat sebagai menteri ni dia nak seru kepada rakyat untuk turut serta. Ini adalah satu langkah yang baik dan sepatutnya diterima dengan baik. Sekiranya rakyat dah mula ada kesedaran untuk buat penanaman dalam kapasiti kecil. Selain daripada itu, kita dapat buat untuk makanan kita sendiri. Dan akhirnya, keterjaminan makanan negara kita itu semakin meningkat. Sebab rakyat dah ada kesedaran itu. Tidak lagi kita ni bergantung sangat dengan barang yang diimport daripada luar. Assalamualaikum. Ciao.